Sah ke tak niat? Jika sedang puasa, niat pula puasa untuk esok. Tak sah. Kerana Nabi kata malam yubayyit, siapa yang tidak bermalangkan niat. Batu ulama syarat niat mesti waktu malam. Nah, dia niat mesti waktu malam. Dia niat siang, tengah puasa, tak sah. Kerana syarat sah niat pada waktu malam. Bila malam ni? Min ghurubi syamsi ila tulu'il fajar. Start pada maghrib sampai ke waktu subuh. Tu malam. Dalam kawasan ni kita niat sah. Walaupun tengah rokok dalam semayang maghrib, sah juga niat puasa. Yang tak sah, niat dalam niat semayang. Allah saja aku semayang waktu maghrib, serta hari selalu dengan niat puasa esok, tak jadi gitu. Dah apa hukum sengaja niat di dalam semayang? Makruh kata ulama. Luar semayang dah. Tengah makan sah. Dung bunyi dia, puak dia pun sombak dalam mulut, pau goreng suti. Belang kunyak, belang niat puasa esok sah juga. Sebab apa? Sebab ada orang kata kalau kita tengah makan, tak sah niat. Jadi batal. Batal dia. Bukan puasa lagi. Niat puasa esok. Saja ke puasa esok hari kan? Bukan saja ke puasa malam ni selalu. Kan gitu. Niat dulu esok baru puasa. Dah boleh gitu. Niat kan kata seketak dengan buat. Dimaaf pada syarak. Kalau nak ambil seketak dengan terbit fajar baru nak niat. Nyaknya kita nak tengok fajar. Jadi dimudahkan bagi kita pada awal. Sebelum daripada masa berbuat.